Dengan segala hormatnya, saya boleh lah ni kot menjemput Encik Haizul untuk mencampakkan taklimat SSM Seminar dari Technician 2026. Dipersilakan. Yeay, terima kasih kepada Cik Nadira kita, satu pembukaan yang bagus, pembukaan yang hebat, informatif dan tenang Terima je. kasih. Okay, alright. So, apa khabar semua CDM, SSM, DDM, DSM? Apa khabar Showpreneur dalam ni? Boleh tak kita borak-borak jap sebelum kita penuhkan kita punya uh, Zoomina pada malam ni? Boleh tak? Apa khabar semua CDM? Apa khabar DDM? Apa khabar DSM? Apa khabar SSM? Apa khabar SM? Apa khabar kita punya Showpreneur semua? So dah habis raya, dah habis beraya dah habis open house. Alhamdulillah sihat. Kau baik Azul. Terima kasih Umi, terima kasih. Luar biasa CDM main. Wah, bagus ya CDM main. Alhamdulillah. Amazing. CDM dah dapat hadiah bertuah itu. Dapat menang game apa itu ni. Dah habis lama dah raya. Wah. Cik Ta, Alhamdulillah hebat. Wah, Puan Syahuri, terima kasih. Kak Shima, amazing, pasti berjaya. Alhamdulillah baik. So, dah bersedia ke malam ni kita nak bawa lebih ramai kita punya network masuk dengar kita punya taklimat SMSSM ni? Yang kali pertama kita briefing ni, of course kita akan ada briefing seterusnya. Tapi untuk kali ni adalah briefing yang pertama. Kita nak tahu di mana kita buat, apa aktiviti kita, dan apakah intipati program yang ada dalam kita punya SMSSM kali ni. Saya nak tanya, selain daripada saya yang teruja untuk SMSSM, kenapa saya teruja? SMSSM ni saya teruja kerana saya akan melihat bagaimana somebody daripada distributor kosong menjadi lebih jauh bersama Syam, dan saya juga suka melihat bagaimana gembiranya sesuatu melihat anak didik beliau berjaya mencapai tahap yang tinggi dalam Syam SM atau SSM, dan juga kita dapat juga melihat bagaimana anugerah diberi yang penuh glamour dan penuh information, penuh dengan aktiviti menarik. So saya nak tanya, siapa yang teruja sebagaimana saya dan janji nak bawa dia punya downline, upline datang sekali? Boleh tak kita tengok kat komitmen kat chatbox? Nak bawa berapa orang tu? Nak tahu juga? Cepat. Berapa orang? Ready tak nak bawa kita punya upline datang, melihat kita menaik pentas kalau ada SMS kat sini, dan kita juga sebagai upline nak tengok kita punya downline berjaya dan sama-sama naik pada hari gemilang tersebut. Siapa yang teruja? Boleh type kat chat box tak? 10 orang, Aminah Cik Wan. Wow, amazing. Puan Asyauri excited. Betul, saya pun excited, tak sabar nak mengumumkan nama-nama penerima anugerah pada hari tersebut. So memang tak sabar. Mesti best. Teruja, ya mesti kita teruja. Kalau kami sebagai wakil syarikat pun teruja melihat macam mana kejayaan pemimpin-pemimpin hebat dari Syam ni mendidik downline beliau hingga berjaya mencapai kepada pangkat SM dan SSM. Teruja tak sabar kan? Event Syam memang best. Baiklah, seterusnya saya nak tanya kat sini, ramai sini dalam ni. Puan Kak Siti Nurida kata tak sabar kan? Saya nak tanya kat sini, berapa kalikah CDM ataupun semua yang Showpreneur dalam Zoomina sekarang ni yang pernah hadir SMSSM? Tuliskan dalam chat box berapa kali pernah hadir. Sepanjang jadi Showpreneur ni, saya nak tengok berapa kalikah pernah hadir kita punya SMSSM. Boleh tak kita tengok? Nak tengok, bukan nak tengok siapa lama ke apa, nak tengok siapa lawan ke apa kan, tapi kita just nak tengok berapa kerapkah. Tak ingat tapi dari 2019, tak ingat since 2012, tak terkira. Memang banyak kan. Tak pernah tak hadir selama 15 tahun CDM main. Yes, 15 tahun. So every year akan hadir kan. Okay, banyak kali tak ingat, yang pasti hadir dari 2011, dari sejak 2017 wajib hadir. So tak ingat dari 2014. Oh lama. Maksudnya memang event ni saya rasa untuk pembukaan kuarter tahun 2026 ni, saya rasa semua CDM ataupun semua entrepreneur pasti tertunggu-tunggu. Betul tak? So, kalau yang ini, sebab ini adalah satu peluang juga yang terbaik, di mana kalau kita ada downline ataupun kita ada network
Yang mana kita nak duplikasikan segala kejayaan ataupun memberi inspirasi kepada network kita. Kita galakkan sangat-sangat untuk terus rebut peluang untuk hadir di kita punya SMSSM ni. Alright. Okay, event show memang aura besar betul, Alhamdulillah. Baiklah. Pada tarikh 16 Mei 2026, hari Sabtu, kita akan mengadakan special award dan juga seminar kepada kita punya sales manager dan senior sales manager. Kita ada seminar dan recognition. Pada 9 pagi hingga 12 petang, kita akan adakan seminar. Dan pada pukul 2 petang hingga 6 petang, kita ada recognition. Di mana semua kita punya downline yang berjaya tu akan naik ke atas pentas menerima anugerah yang saya rasa memang mereka pun sangat-sangat teruja dan nantikan. Baiklah, kita tengok di manakah kali ini. Inilah tempatnya. Siapa pernah sampai sini? Flamingo Hotel. Dah pernah sampai tak? Flamingo Hotel di Tasik Ampang, Jalan Ulu Kelang, Ampang Jaya, Selangor. Pernah datang? Okey. Best sini. Okey, Fazila. Rasmina dah biasa. Kak Mah. Kak Mah dah biasa. Aisyah Uri best. Kak Amin. Di Flamingo Hotel ni tengok kita nampak suasana dia dalam gambar ni dengan tempat dia. So cukup besar untuk meraihkan sehingga 600 ke 800 orang, maybe 1000 orang ke, untuk kita meraihkan kita punya fighter ataupun kita punya usahawan Syam yang berjaya melangkah ke tahap seterusnya, dan kita memberikan mereka inspirasi supaya tidak mereka berhenti di situ. So mereka teruskan perjalanan mencapai ke tahap yang lebih tinggi. Alright. So inilah lokasinya. Nanti kita akan sharekan, kalau nak waste ke apa, kita akan sharekan kita punya direction ke mana arah untuk ke Flamingo Hotel di Ampang, Kuala Lumpur. Baiklah, saya nak teka sekali lagi. Berapakah? Dah cantik sekarang, Alhamdulillah. Sebab PKP kan. So memang dah cantik, memang dah elok. Kami dah pergi Riki, memang tampak dia elok lah. Memang dah nice lah. Hotel ni hotel yang agak senior lah, tapi memang cantik. Alright, so kita teruskan. Saya nak tanya, agak-agak lah tiket SMSSM untuk tahun ni berapa ringgit? Kalau dapat agak, berapa ringgit tiket SMSSM kali ni? Puan Aisyah, 80, 50, 60, Kak Amah, 50, 80, 800, Nur Hidayah Syam, 800. Cik Mah, 30, Puan Aminah, 30 ringgit. DSM Ustazah Nur Fazil 80, CDM Nuridah Nurin kata 80 ringgit. Baiklah, kita reveal harganya ya. Tak mahal, cukup berbaloi, harga cuma RM80. Kerana apa? Di dalam RM80 ni terdapat lucky draw, terdapat door gift. Macam biasalah, Syam akan bagikan door gift yang lebih nilai ataupun daripada harga tiket tersebut. Termasuk kita juga ada menyediakan makan, kita ada sediakan breakfast, kita ada sediakan makanan tengah hari. Okey, jom kita tengok seterusnya. RM80 ada lucky draw dan juga door gift. Dan seterusnya, next. Kita ada door gift iaitu yang disukai ramai. Kita ada chill brew. Siapa sini suka minum chill brew? Terutama saya pun suka minum chill brew. So chill brew dah RM39. Minuman yang sangat-sangat sedap. Tak ada gula kan, suka kan? So berharga bernilai RM39 ke atas. So nampak, kita dah dapat satu pulangan katakan. Daripada RM80 dapat hadiah lagi RM39. Ada lagi door gift lain sebenarnya. Kita ada sediakan juga. Seterusnya kita ada sediakan, untung kan kawan kan, kita ada promotion voucher. Promotion voucher kalau dulu kita buat, biasanya voucher ni bernilai sehingga ribuan ringgit. Memang berbaloi. Kalau kata siapa-siapa yang dapat hadir membeli tiket dan memiliki voucher tu pula bernilai ribuan ringgit untuk jadikan showpreneur kita letakkan sebagai leverage ataupun satu alat resources untuk jadikan sebagai meningkatkan lagi sales pada bulan tersebut, bulan 5. So ada promotion voucher, nanti kita akan reveal pada next episode, but today kita beritahu general dulu nah. Kita beritahu general. Okay, so next. Ni apa yang kita sediakan juga daripada kita punya chill brew tadi, kita ada Syam Seminar Business Pack. Dapat business pack. So senang. Kita bagi kita punya downline, kita guna untuk diri kita kan. So ada seminar business pack, kita boleh tulis nota, nama, kenangan, sebab itulah. So ada business pack dan kita juga sediakan morning tea break. Ada morning tea break. Kan? Morning tea break maksudnya dalam pukul 10 macam itulah, bukan breakfast maksudnya tea break. Makan saya tadi saya salah cakap. So ada tea break dan juga kita ada sediakan lunch untuk satu. So dah senang, dah makan semua dah include sekali. Kalau kita kira-kira balik dalam RM80 tu sangat-sangatlah berbaloi tak?
Berbaloi tak rasanya? RM80 dapat free gift, dapat voucher, dapat makan, dapat lunch pack, sangat-sangat berbaloi. Alright. So memang bagus. So sangat pastinya memang akan balik modal lah senang cerita ataupun lebih modal sebab you dapat voucher harga ribu-ribuan. So memang sangat-sangat berbaloi. Alright, next. Seterusnya, siapa pernah menang lucky draw, Syom? Kita dulu pernah ada lucky draw macam-macam lah, handphone lah, apa segala benda, handphone lah, kita ada air purifier lah, segala benda. Siapa kat sini pernah menang lucky draw bersama Syom? Cerita sikit dapat hadiah apa? Pernah dapat apa, Cik Ma? Dapat apa? So hadiahnya bernilai lebih RM10,000 yang Syom sediakan. Memang sangat-sangat best, sangat-sangat berbaloi. So yang lain tak pernah dapat dapat pentoli lebih. Yang si Syom pernah lain tak pernah dapat Okey, tak pernah Puan Asyauri dapat apa tu? Pentoli, yes. Pentoli pun mahal kan, sangat-sangat berkualiti. Saya rasa masih lagi CDM ataupun Cik Ima, CDM Asyauri dengan Cik Ima masih guna lagi pentoli, betul tak? CDM Fazla Zaya kata pernah dapat mesin urut kaki. Nampak? Puan Asyauri cakap pentoli memang berguna. Saya tahu pentoli ni kualiti dia sangat-sangat high dan dia barang sangat-sangat premium. Alright, so tahniah kepada yang pernah memenangi lucky draw bersama Syom. InsyaAllah tahun ni kita doa-doa semoga hadiahnya pun menarik dan kita juga dapat hadiah laptop. Puan CDM dulu dah dapat laptop MUT 2014 bestnya. Ni CDM Asnah pernah rasa air event masa tu lepas PKP. So kali ni kita ajak lagi ramai-ramai datang supaya berpeluang mendapat kita punya hadiah daripada Syom dan juga lucky draw yang istimewa. Baiklah, kita teruskan kepada slide seterusnya. Di dalam tiket SMSSM kali ni, RM80. Apa yang kita dapat? Kita dapat kat sini, saya ringkaskan sebaliknya. Kita dapat chill brew. Kita dapat product voucher. Kita dapat promotion voucher untuk hari event. Dan kita juga dapat Syom Seminar Beast Pack. Kita dapat morning tea break. Dan kita dapat lunch pack dan juga dapat peluang memenangi lucky draw, cabutan betul. Yang paling penting kat sini, kita dapat apa? Kat sini kita dapat apa? Selain kita dapat berjumpa, kita dapat bernetwork, kita dapat memberi inspirasi kepada kita punya network, kita duplikasi all the kejayaan, inspirasi pada orang lain. Kita nampak ucapan-ucapan, kita boleh duplicate. Selain daripada itu, kita juga dapat satu lagi yang paling penting, ilmu. Di mana ilmu ni kita akan setkan pada waktu pagi iaitu seminar untuk SM dan SSM. So seminar ni sangat best sebab seminar ni padat dengan ilmu bagaimana Shompreneur boleh menduplikasikan strategi-strategi untuk mengembangkan network. So ini penting. Selain daripada kita recognition, waktu pagi tu kita ada seminar untuk kita belajar macam mana kita boleh jadi Shompreneur ataupun usahawan Syom yang berjaya, insyaAllah. Baiklah. Ilmu betul. Next. Clear nah? So tiket dah ada, pada saya pun dah ada, dekat HQ pun dah ada. So Grab sekarang takut-takut nanti tak sempat. Kalau dulu kita pernah buat 800 orang, 800 tiket pun habis. So dapatkan segera, contact kita punya stokis, contact kita punya branch ataupun contact kita punya HQ dengan cepat. Alright, so RM80 saja. Alright, so sekali lagi peringatan 16 Mei 2026 hari Sabtu. Kita ada seminar dan juga recognition. Alright, next. Okay, ni saya nak cerita panjang sikit. Kenapa saya cerita panjang? Sebab di dalam seminar ataupun waktu pagi, morning session, 9 pagi hingga 12 tengah hari, kita akan menceritakan bagaimana Syom 2026 punya direction, arah tuju kita. Kita nak bawa kita punya perniagaan ni ke mana? Baik, so kita akan juga bongkarkan rahsia bisnes bersama Syom. Kita akan bongkarkan juga rahsia cara betul membina ataupun build, mengembangkan dan mengekalkan bisnes di dalam Syom. So digalakkan sangat-sangat untuk bawa orang baru yang mana tak pernah kenal lagi ataupun baru sekali datang ataupun memang betul-betul datang nak belajar. So mereka dapat tahu macam mana mereka boleh mengembangkan ataupun mengekalkan bisnes di dalam Syom sebagaimana anda hari ini. Anda CDM-CDM semua dalam ni dah memang senior, dah berpuluh-puluh tahun dengan Syom. So kita turunkan ilmu, datangkan mereka, bagi mereka dengar macam mana mereka boleh kekal dan kembang bisnes bersama Syom. Alright. So kita juga nak bagi satu lagi ilmu kepada sales manager yang baru, SSM yang baru dan yang masih lagi mencari ataupun meneliti ataupun perlukan arah tujuan. So kita bagi mereka datang supaya mereka dapat dengar secara jelas
dan dapat belajar secara live macam mana berkembang dengan cara betul, membisnes-bisnes yang stabil dan sustain sehingga hari ini. Right. Seminar ini bukan sahaja direka khas. Seminar ini direka khas untuk memberi kita hala tuju yang jelas. Kita belajar tentang sistem yang betul dengan asas yang kukuh untuk berjaya dalam Syom. So bukan sekadar hasil jangka pendek tapi kejayaan jangka masa yang panjang, insyaAllah. Baiklah, di waktu seminar ini, apa yang kita akan pelajari? Kita pelajari apa? Kita pelajari cara sebenar, cara yang betul menjalankan bisnes Syom sebagai distributor baru. Mereka ni baru naik pangkat kan. Mereka daripada D1 sampai D6, semua tu mereka baru naik pangkat for the first time. So mereka tak tahu SM ni kena buat apa. So kita sebagai upline tak payah lagi susah-susah, bawa je mereka join, kita dengar secara live seminar daripada kita punya speaker yang berpengalaman ataupun kejayaan orang lain sebagai inspirasi. For sure, mereka akan sangat-sangat teruja. So kita juga akan belajar apa? Satu, kita belajar cara sebenar untuk menjalankan bisnes Syom sebagai distributor baru. Kedua, kita belajar pasal asas yang wajib dikuasai oleh setiap SM dan SSM. Asas kita belajar asas. Yang kedua. Yang ketiga, kita juga belajar apa? Cara membina network yang kuat. Network yang kuat yang takkan goyah, yang takkan jatuh, dan paling penting paling mudah untuk duplicate, untuk diorang praktiskan terus. So ketiga. Satu, cara sebenar. Dua, asas. Yang ketiga, cara membina network yang kuat. Dan keempat, mereka juga dapat membezakan bagaimana jualan sementara ataupun bisnes yang berterusan. Personal sale ataupun build network. Mana yang orang dapat rasa lebih baik. So mereka akan dapat perhatikan perkara ni. So mereka akan belajar dengan jelas. So 4. Kelima pula, mereka juga dapat langkah praktikal untuk elak kesilapan biasa yang melambatkan perkembangan. Ni kita highlight kau. So mungkin ada perkara-perkara kita sebagai entrepreneur tersilap langkah. So kita jadikan benda tu sebagai satu contoh ataupun teladan untuk kita punya network. Supaya mereka berkembang dengan betul. Alright. So itu adalah 5 sebab atau 5 benda yang kita akan pelajari di seminar SM-SSM. Baiklah. Seterusnya. Saya terangkan, kenapa CDM, kenapa Showpreneur wajib hadir. Kenapa wajib hadir? Selain daripada kita belajar, sebab tu kita belajar wajib hadir, sebab apa? Sebab ini bukan sekadar hanya seminar. Ini adalah asas bisnes kita. Dengan menghadiri seminar ni, kita akan mendapat hala tuju yang jelas dari hari pertama. First, memang direction dapat memang clear. Kedua, kita dapat menguasai sistem yang mudah dan terbukti berjaya. Sistem yang diguna pakai lama dah. 35 tahun bersama Syom, sistem yang sangat-sangat berguna dan berjaya melahirkan ramai usahawan-usahawan Syom berjaya. Dan ketiga, dia juga dapat membina keyakinan untuk tim kita recruit ataupun lead kita dia punya tim. Memimpin. Bukan sekadar keyakinan untuk recruit tapi keyakinan untuk lead tim tersebut. Itu yang sebab kita wajib hadir. Dan keempat, kenapa kita wajib hadir? Kita boleh faham cara menjana income yang konsisten dan bukan sekali-sekala. Maksudnya bukan sekali je pendapatan mereka sebagai SM kali ni. Lepas tu mereka akan teruskan pendapatan mereka berterusan. Bukan sekali-kala tapi berterusan. Alright. So, kalau pula yang mereka wajib hadir ni because mereka memang baru join Syom, ini adalah satu lagi cara yang sangat mereka perlukan, iaitu kita akan jelaskan kepada mereka dan mereka wajib hadir because di sinilah kita akan biar mereka nampak macam mana mereka nak membuka jalan untuk kenaikan pangkat SM, SSM seterusnya. So memang wajib-wajib hadir supaya mereka dapat tengok macam mana dah naik pangkat ni, supaya upgrade dia. Kak Amar betul. Ilmu mahal kan Shima. So wajib upgrade diri dan support syarikat, maksudnya bersama-sama upline beliau, bersama-sama downline beliau. Macam mana mereka daripada SM baru naik pangkat ni, tak tahu nak tuju ke mana, dapat ilmu secara live di sini. SM yang baru naik pangkat patut hadir. Alright. So SM dan SSM juga yang mungkin nak kukuhkan bisnes, belajar daripada kaum B, betul CDM Ayu. So distributor yang serius untuk membina sistem, membina bisnes Syom yang dalam jangka masa panjang. Ini penting. So supaya mereka dapat belajar secara live dan dapat manfaat. Baiklah.
Hadirin yang dirahmati sekalian, CDM semua, Shopreneur. Apakah langkah kita seterusnya? Bila kita hadir seminar ni, kita belajar ilmu ni. So, apakah langkah seterusnya? Jika kita serius untuk membina network yang besar, menjadi leader yang berpengaruh, ataupun mewujudkan bisnes Syam yang stabil dan berterusan, seminar ni bukanlah pilihan. Ia adalah wajib hadir. So boleh tak tuliskan dalam komen chatbox sekarang, saya wajib. Tulis wajib je. Wajib hadir tak? Wajib tak hadir? Wajib hadir. Wajib hadir, wajib ramaikan, wajib. Betul. Kita take note. Sidang Suhaila Masri wajib. Aminah wajib. Wajib hadir. Sebab apa? SMSSM seminar ni bukan sekadar belajar, tapi adalah satu langkah untuk kita menimba ilmu dengan banyak supaya kita kukuhkan kita punya network dan easy untuk kita duplicate sistem yang ada daripada orang yang telah berjaya ataupun daripada speaker kita punya tips-tips dan sharing yang akan sharing pada hari tersebut. Alright. Baiklah. So wajib hadir. Alright. Next kita tengok seterusnya. Baiklah, kita tahu kita punya Syam sekarang kita ada kepimpinan yang baru, kita ada direction yang baru, kita ada semangat visi yang baru. Tahun 2026 kita nak melangkah lebih strategik, kita nak melangkah lebih teratur, structure, kita nak susun. So strategi kita pada tahun 2026 adalah, kita tengok next slide. Apa? Kita nak melahirkan 1000 SM pada tahun 2026. So kita sebagai seorang pemimpin, kita lahirkan juga pemimpin. So 1000 SM 2026 rasanya boleh ke tak boleh? Boleh tak? InsyaAllah Kelantan nak kena bawa 2 bas ya. Baik Cik Tah. So 1000 SM untuk semua CDM. Katakan satu orang CDM bawa 20 SM. Berapa ramai CDM dalam kita ni? Kita ramai. Mungkin satu CDM yang mungkin cita-citanya besar ataupun impiannya memang besar, dia letakkan target 100 SM. So untuk tahun 2026, 100 SM dia akan menjana sehingga kalau 20,000 lah SM so dia akan menjana hingga 2 juta sale. Dan kalau dia 41%, so bayangkan berapa pendapatan kat situ. 100 SM. Boleh tak CDM? CDM maksudnya CDM kalau 100 SM dia build untuk 20,000 punya package, so dia dapat untuk SM untuk 100 orang 2 million dalam kita punya contribution, dan from 41% kita kira sendirilah berapa banyak macam tu 100 SM. Boleh CDM So 1000 SM, saya harap semua yang hadir pada hari event tersebut berjaya contribute seberapa ramai SM untuk tahun 2026 visi untuk Syam kali ini. So jelas, directionnya jelas, macam-macam kita sediakan package, kita sediakan produk baru. So nanti saya tunjukkan macam mana kita nak leverage kita punya visi 2026. Alright. Yes Kak Ma, 2026 tahun kebangkitan Syam untuk semua Syampreneur juga kan. Semua 100 SM memang kaya. Alright. So boleh Cik Tah. Alright, next kita tengok kan. Semua dah semangat. So saya harapnya kita kekalkan momentum tu, kita dapatkan, kita usaha dan kita letakkan target. Kalau betul letak 100 SM dalam tempoh 4 hingga ke hujung bulan ni, hujung tahun ni, ramai lagi SM yang lahir, 1000 SM, dan kita doakan untuk semua Syampreneur juga mendapat kejayaan berlipat-lipat ganda. 41% kalau CDM, kalau yang lain pun kiralah kalau 2 million daripada tersebut. Alright. Okay. Moga ramai SM income 4 angka ialah tahun 2020. InsyaAllah CDM Rayu. CDM Suhaila Masturi. Terima kasih. Baiklah. Kita juga ada di sini satu produk yang boleh menjadikan sebagai leverage ataupun satu alat untuk kita melonjakkan. Kita ada macam-macam untuk jadikan sebagai package kesatuan. Contoh sekarang kita ada Eno Pure Mineral Water from Viomi. Dah rasa tak? CDM, Syampreneur dalam ni dah rasa tak kita punya air Viomi? Adakah rasa lebih bertenaga? Adakah rasa untuk membuang lebih lawas, ataupun rasa sakit tekak boleh hilang, ataupun rasa mineral dalam badan lebih banyak, bertenaga, kuat. Dah pasang kat rumah Kak Ma, alhamdulillah. Nanti kita try rumah Kak Ma. Sudah pasang CDM Nolida, bagus. Ada tak rasa beza macam mana tulingnya air Viomi ni daripada
gunung yang setinggi hingga 6 ke 7 kilometer di Gunung Kunlun di China tu, ada mineral tu yang dirapatkan sebagai satu mineral yang sangat-sangat pure, asli, dan kita gabung, kita jadikan sebagai satu minuman harian. So memang sangat-sangat sihat, sangat-sangat bagus. Sudah rasa Kak SQ, Kak Fiza dah pasang. CDM Cipta sudah rasa dan sudah jual. Alhamdulillah. Tahniah kepada showpreneur yang committed dan berjaya meyakinkan, ataupun sebab apa yakin? Sebab kita diri sendiri yang yakin. Bila kita rasa air ni gabungan kita punya mineral tu sangat-sangatlah asli dan sangat-sangatlah tinggi. Takkan hari-hari nak beli mineral water, betul tak? So why not mineral water ada kat rumah? So alhamdulillah. Power air Biomi memang power. Memang power. Saya tak nafikan. Memang best. Alright, so package untuk Viomi pun ada. So dapatkan, kita juga akan buat satu official launching di hari tersebut. Next, kita tengok lagi. Apa lagi kita boleh buat? Okay, untuk afternoon session, kita ada pasal IBM itu dah. So sekarang kita masuk sesi petang. Recognition yang ditunggu-tunggu, teruja. Saya pun tak sabar nak announcekan nama-nama SM dan juga SSM yang berjaya pada hari tersebut. Dan insyaAllah saya akan laungkan dengan penuh tenaga dan penuh kuat. Kita akan dapatkan di situ adalah SM Recognition, SSM Recognition, SM Builder Award pun ada. Dan kita juga ada Inspiring and Motivational Sharing Session. Ini penting kita dengar. Dan kita juga ada Lucky Draw Session. Alright. Next. Clear nah? Alright. So SM SSM Recognition, SM Builder Recognition. Alright. Rasanya kita punya SM Builder pun on track. Ramai juga dalam ni nama-nama yang saya tengok ni memang adalah calon-calon ataupun kategori-kategori yang memenangi SM Builder untuk bulan April ni. Alright. Next. So best kan? Dah lah. Dapat SM Builder setiap bulan dapat hadiah. Lepas tu diraikan pula, dipentas pada hari tersebut. So mesti datang Nanti nama sebut tak datang, rugi pula momen tu. Alright. So kita ada juga sharing, motivational sharing session daripada Outstanding Diamond. Diamond siapa yang outstanding ni? Diamond daripada downline siapa yang outstanding ni? Kita nantikan, kita dengarkan, kita catat ilmu perkongsian daripada beliau. Macam mana beliau memberikan kita satu knowledge tentang network dan macam mana kita boleh duplicate ilmu beliau untuk kejayaan tim kita. Alright. Next. So yang saya cakap tadi, sekali lagi ingatkan, lucky draw bernilai RM10,000 untuk di-grab. Siapa nak lucky draw? Doa pada sekarang. Siapa nak lucky draw, semoga menang. So dapatkan tiket segera. Kerana yang ada tiket saja dapat keratan untuk lucky draw tu, untuk kita letakkan dalam box, kita akan buka, kita akan cabut secara telus pada hari kejadian. Alright. Okay, so sekali lagi SMSM. Okay, yang ni package tadi, bila saya cakap tadi, macam mana kita okay, sorry, tadi kita cakap pasal Viomi kan. Viomi ada package. Viomi ada package. Lepas tu kita juga ada ceritakan, kita ada juga package macam mana 360 Terra ni boleh membantu kita punya showpreneur untuk melangkah lebih cepat menjadi SM. Kita ada cara-cara ni. Hadiah tu nanti reveal. Nanti CDM Nolida kita akan ada sesi yang lain untuk briefing SMS ni. Sekarang ni baru teaser lah. Right, kita juga ada next, kita ada juga produk yang boleh kita buat. Iaitu kita ada produk terbaru, produk yang paling hangat sekarang ni, memang betul-betul dia memberikan satu impact kepada kaum wanita, dan tak dilupakan juga, ada juga kaum lelaki-lelaki yang cuba. Sebab apa? Dia bukan khasiatnya bila kita tengok kandungannya, cordyceps lah segala tu, memang ada geng lelaki-lelaki yang pernah try. So dia rasa macam lebih bertenaga, lebih sihat. So kita ada Yufeng Treasure Pill. Kita ada juga package, kita ada juga launching pada hari tersebut insyaAllah. So adapted, special untuk modern woman pada hari ni. Orang wanita pada zaman sekarang ni terdedah dengan stres, terdedah dengan tekanan tempat kerja, tekanan rumah tangga, macam-macam lah. So dia nak berjaya, dia nak potensialkan, dia nak outcome dia nak lebih banyak outcome potensial daripada diri dia. So bila dia balance luaran dan dalaman, insyaAllah dia lebih positif dan mudah untuk berjaya, insyaAllah. Baiklah. So saya seru dengan sekali lagi untuk semua kepada rakan-rakan showpreneur, jomlah
kita hadir beramai-ramai di SMSSN, kita merasai kemeriahan, kita rasai energi-energi yang ada pada dalam tu, dan saya janji jika anda datang untuk melihat tu, kami akan berikan yang terbaik. InsyaAllah Syam akan selalu berikan yang terbaik untuk kita punya Syampreneur yang hadir pada hari tersebut. Right? Okay. Okay. Right, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, dan saya harap semua jelas.